Channel KFC lama tak bersiaran. Pantai surf casting. Ya, apa dia? Oh, gambar kerong. Ha, betul dah. Dia batang gigi dah. Aku lah. Dia tak kumpai. Aku kumpai. Ayang tengok. Ayang tu syok. Ada kara deret. Dia. Ini rek ni. Ni kat mana ni? Oh. Dah. Try ni aku mau ni hari baju. Oh, lawan. Apa ini dia panggil kena? Oi, buat apa ini? Jelas kau. Ada view. Oh, tengok rok aku ada ikan makan ni. Rok aku ada ringgut ni. Rok aku ada ringgut kan. Dia ada ringgut habis. Oh, lagi tarik ni. Mantap ah. Tak. Ya. Oi, sah oi. Hei. Kawak ya. Tengok. Macam. Besar. Oi. Tak relate ni. Umur lawan kan. Assalamualaikum. Okay. Lama tak bersiaran dah. Channel KFC lama tak bersiaran. Ni kali ni kita main pantai surf casting bersama dengan rod 12 kaki. Set maguro, umpan udang kopek sahaja. Ini orang kata santai mancing surf casting ni. Dia tak fikir apa. Kita tak ada nak cari umpan udang hidup apa. Lokasi dia ni adalah di pantai Keracut. Okay, pantai Keracut. Kita cuba balingan pertama. Baru nak nyak sini. Wih, orang kata kalau baling ni kena pakai sarung tangan tu. Pakai sarung tangan. Mancing apa? Pantai kena pakai sarung tangan. Dia nak baling tu takut dia sirih jari. Standby bila sarung tangan tu. Cuba untuk balingan pertama. Bagaimana libasan buat pantai. Right. Cocok. Tinggal saja. Okay, ikut ring tu. Ya, tunggu saja. Beginilah caranya. Pun ditemani oleh Pak Ya. Pak Ya kerot besar. 3 mata. Adakah Pak Ya akan berjaya mendapatkan gelama tengkerong? Target ini adalah gelama tengkerong. Haram dia muak mata banyak kok. Kau cara ragut tu macam gelama tengkerong. Lawan lah. Ya, apa dia? Oh, gelama tengkerong. Betul dah. Ya ni kita cari. Gelama tengkerong. Ya, dapat saya dah. Aku kena tukar 3 mata dia ni.
Yang ni adalah target di sini. Target di Pantai Kacut, Gelamor Tengkerong. Tengok. Ada nak mata kecil lagi. Tengok 3 batang gigi dah. Dracula. Ya tak kumpau aku kumpau nak tukar mata ni dia. Aduh tengok. Ayang tengok. Ayang tu syok. Ada kara deret. Pak Yo duduk lesen ni. Mana? Aduh, tak faham tu kara deret. Dia. Kenapa dia? Dia tak melawan. Sampai-sampai tak ada. Lalu no tu. Ada ikan tak? Ada. Ada. Ikan boy. Aduh, main kat aku Gelamor kecil. Aduh. Janji tak kumpau. Kita nak Gelamor Kerong. Mata kecil pun nak makan tau. Tapi Gelamor ni elok. Ni Gelamor apa? Gelamor. Oh, Gelamor ni tak apa, kita reject Mik dia buat goreng-goreng. Dia buat goreng ah. Mik. Dia tahu buat goreng-goreng. Kalau Pak Yo strike dia kata ada. Dia lah kata ada. No, kena scam ni. Dia ragu tak betul, hak kecil tu. Kalau kerong ragu sedap ah. Tapi ada lagi umpan Pak Yo. Tapi apa betul umpan tu. Aku senyap balik. Sebabkan aku pertama kali naik Gelamor tu, aku ambil kat abang nak goreng. Ni rek ni ikan mahal ni. Dia kena mata. Ish, ada Pak Yo. Aku tarik main dekat lah. Main dekat pun kena. Oh, ada boleh. Ingat ke pantai dalam ni tak mau. Oh, boy. Sang dia pun. Duduk dia ambil apa? Duduk dia ambil. Ikut ni umpan pari ni. Ni boleh. Lesen Pak Yo ni. Alah, tak ada ni dia. Tapi dia makan dekat tau. Beli Pak Yo memang Pak Yo betul lah hang punya teori dia makan dekat. Pun balas tapi. Dekat sudah. Dekat je. Dah, kita tunggu. Petang baru nak makan. Naik lah. Oh. Apa lagi? Lagi, ambil lagi. Oh. Dah. Siapa? Dia tak ada ah. Dah. Alah. Aduh, aku Gelamor kecil-kecil je deh. Lagi sakit. Gelamor ni cik sangat ni. Ish. Oh, lepas dia. Anak Gelamor. Halus. Balik. Biarkan dia membesar. Try ni aku mau hari Pak Yo lah, walaupun dia kena tukar kayu hang kiri kah. Balik apa? Oh, oi. Gelamor ni. Oh, good. Oh, good. Saya elok tak? Saya goreng. Tak. Lagi. Lanjut ada tu. Oh, lawan.
Apa? Gelama lagi. Gelama. Tapi bukan tenggerong. Dia nak tenggerong. Bek, kutip. Dia bersih-bersih. Boleh lagi, boleh ke payah. Apa ini dia panggil kan? Oi, buat apa ini je lah kau. Allah. Jadi dia lah. Boleh ni, boleh. Padu mantap. Ada view. Oh, tengok rok aku ada ikan makan ni. Rok aku ada ringgut ni. Rok aku ada ringgut ni. Biar ada ringgut habis. Lagi tarik ni. Mantap lah. Dah. Ya. Kapal pula kali ni. Tu dia. Ada. Besar sikit saya kira mau. Oi, Pak Yo tarik. Woi, besar woi. Hei. Kamu ya? Buntai. Aduh. Ada juga dia ni. Allah, buntai. Biasalah. Mancing sampai ke petang. Dah pukul 7. Nampak tengok view kat sini. Inilah hotel mancing ni seronok. Dan layan view lah. Pak Yo pula strike lagi kau. Nampak tu. Silang kot tu dah. Pak Yo punya mata kan kena cantas dek buntai. Dia gasak kan, dia bagi buntai pula kat dia. Strike lagi Pak Yo. Gerut. Kecil. Comel. Oi, hak kita apa ringgut tu? Pak Yo dah strike tau. Dia pula. Lama. Gerut ni. Buntai. Memang buntai tadi wah. Dia buntai lah itu. Kita ringgut senyap. Macam tu. Cerong. Apa tu? Oi. Ikan lembu. Kamu ya? Gerut. Dia kasak sikit. Rendi. Cara gumbau. Tarik lagi. Lagi, kuat lagi. Hari sudah mau malam. Kita sambung esok. Yes, strike. Yes. Itu dia. Macam Haji Buntai lah. Memang aku kena rehat lah. Boleh Pak Haji Buntai balah. Sesi petang ni untuk kita berehat pula ni. Boleh kita sekejap kita sambung lain. Haji Buntai pula makan depan aku. Pak Yo pun tunggu live nya. Kita sambung balik. Okey. Strike terakhir Pak Yo. Apa dia? Zakaria sedang mempam. Dia semakin selesa dengan kayuhan kiri. Belum ni dia kata kayuhan kanan dia tak selesa. Apa tu? Mana? Kena scam pula dah. Okay. Buntel.
PC buntal petak. Boleh baik je nak buang pun. Okey, buntai terlepas balik ya. Kembali kau ke tempat asal. Mari kita pulang, kita sambung lagi ya. Okey, bye. Dah sambung malam pula geng. Mancing di jeti pula. Okay, dah sampai jeti Pantai Kacuk. Mesti berambut lah. Lampu tu tak bawa. Lampu lah. Headlamp. Tak ada lampu headlamp. Kau dah lampu ni je. Yang ni dah. Dua ni. Gang, first drop dekat kawasan JT. Tengok ikan apa ada duk main kawasan JT ni. Tiak Gelama. Oh, gelama biasa. Kata kerong lah. Gelama biasa. Kat law ni tok makan. Setakat law ni tok makan. Tak ada letak lagi bergegang dah. Tengok. Tok makan. Mui. Ni kat ah. Dia lama. Cantik saya goreng. Ni pun dah hibur hati dah. Okey guys, tamat sesi mancing malam di JT. Macam biasa, target Gelama, Tenggerong dan juga Gorgon masih lagi tak berjaya. Tapi apa-apa pun tak gumpau lah. Untuk asyik malam ni ya. Gelama 1,5 tong. Dia nak makan esok buat pagi buat goreng. Banyak agak ni. Lama dia elok. Okey, jom kita. Assalamualaikum, selamat pagi geng. Okey, ni dia sisi pagi pula. Kita sambung. Belum tamat sesi pagi ni. Dia dia sejuk elok kan. Sejuk elok. Oh, kita tinggi dah. Kalau hari dah tinggi sikit, dah panas. Dah tak syok lah lagi. So hari ni kita cuba lagi misi mencari gelama Tenggerong lagi. Tenggerong lah, boleh lah. Petang kemarin boleh dapat tahun ni Tenggerong sekok lah. Aduh, kita ada target Tenggerong dah bagi banyak sikit. Semalam tadi, sesi malam tadi kami mancing kat JT atas tu, buat JT tu. Kemarin malam tadi gasak gelama. Gelama pisang pun, gelama banyak pun. Lebih kurang dalam 20 kat 30 ekor lah gelama malam. Tak ada nak rakam setiap strike lah. Mancing pada tengah malam sikit. So balik pagi ni aku tak pakai rok panjang, pakai rok pendek. Tak larat nak keluar kat rok panjang pun ni kan ada masak yang panjang. Tak apa, ini kita masak tak cukup, tak banyak kan. So kita bawa rok pendek ni je. Kita mancing kat sini. Tengok untuk pagi ni pula adakah gelama Tenggerong boleh muncul balik. Kita tunggu pula strike kat sini. Apa-apa nanti saya update balik. Okay, dah strike pertama untuk pagi ni. Tengok balik tak apa kuat sangat ni.
Dah lama lah. Dah lama juga. Tapi bukan tengkerong. Lama besar je. Masih lagi memburu tengkerong, masih belum dapat. So ini ketik. Ada. Kita cari yang saiz sikit. Strike. Ambil sila. Ambil. Habis santai ni. Lama juga. Dah makan tapi tak tahu dah bukan tengkerong. Kalau tengkerong dia kasak lagi. Masih lagi lama ni. Right, 2 gelama. Lama je. Saiz sikit ni ya. Hai. Lemon tengkerong di mana geng? Lemon tengkerong tak nampak ukak ni. Tu dah, dia main buntai kot dah. Aduh. Atas gelama, bawah buntai. Buntai hunter. Pak buntat. Gigit mentakai tak apa. Kalau gigit apa? Gigit rambut, dia putus lah. Buntat, Pak buntat. Masih ada sedikit masa lagi untuk aku mancing di sini. Okey. Ada strike. Dekat bak buntai, gaya macam bak buntai juga ni. Kan? Kesak out. Oi. Ai tak relate ni. Boleh lawan kan. Bak buntai juga. Kalau gedik lebih tu bak buntai lah. Aduh. Ada masa sedikit masa lagi, jom kita layan lagi. Lebih kurang 10 minit lagi aku stop lah. Ni bak buntai pula dah. Dia dah main ayak buntai pula dah. Baik, terakhir kot. Terakhir ni tengok apa dah. Lama. Okay, masa dah mencemburui. Panas pun dah start main. Jadi aku tamat misi mancing simple aku, mancing santai aku ni. Kita hanya bermodalkan udang kopek saja. Tak ada benda lain lah. Udang kopek sahaja. Hasil tu boleh lah hari ni untuk bagi ni gelama buat lauk untuk goreng-goreng. Dan sekian dulu aktiviti santai aku mancing di pantai Keracut, Taman Negara Pening. Healing mancing. So panas pun dah start main jam dekat pukul 9 lah. Jadi kita jumpa lagi untuk next episode. Selagi aku ada semangat untuk mancing. Terima kasih yang mana hadir, like, komen dan subscribe, yang sudi menonton video aku yang tak seberapa ni. InsyaAllah untuk minggu depan ni kita mancing udang betul. Channel aku ni simple-simple saja, tak ada ekstrim sangat. Jadi kita akan pulang berkemas-kemas.
Jumpa lagi geng untuk next episode. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga hampa sihat selalu. Bye. Kita dah sampai darat. Ni hasil semalaman semua dengan Pak Ya. Okey dah, Pak Ya ikan aku dah ambil, aku bagi kat Pak Ya semua. Abang buat lauk lah, balik goreng-goreng. Semua duk ni. Kira aku kira dia dalam ada 45 ekor. Abang goreng. Sebab campak lebih banyakkannya glamour. Alright, tamat episod. Jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.